Wak Toyo atau nama sebenarnya Muhammad Azwan bin Matno, 46 tahun, lahir di Klang. Dia adalah seorang usahawan dan juga selebriti Malaysia yang terkenal dengan jambang dan misainya. Di permulaan awalnya dalam mencari kerjaya, dia pernah membuat permohonan kerja di butik Ben Sherman tetapi ditolak kerana penampilannya. Disebabkan itulah mendorongnya menanam jambang yang akhirnya menjadi imej ikoniknya dan membuka jalan kerjayanya. Setelah beliau berjaya dalam kerjayanya, Wak Doyok telah mengasaskan beberapa jenama fashion, The Garment Movement dan MEW Wak. Perniagaannya berkembang kepada pelbagai produk seperti krim jambang, pomade, kopi dan cerut dan banyak lagi dengan jenamanya sendiri. Sebagai selebriti, beliau juga merupakan pengacara TV, pelakon dan ikon fashion yang berpengaruh. Beliau telah membuktikan bahawa dirinya mampu membina jenama daripada sebuah keunikan. Kongsikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.